Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari itu cikgu ada terangkan persoalan percubaan SPM Melaka 2025 kertas 2. Soalan tajuk fungsi yang ada satu bahagian yang mengelirukan dalam jalan kerjanya. Disuruh tunjukkan bahawa M tambah N kuasa 2 sama dengan kosong. Cikgu telah menerangkan seperti skema dan cikgu menerangkan bagaimana dalam skema jawapan ada pemfaktoran yang agak advance. Pemfaktoran ini ditulis satu markah. Padanya, cikgu ada jumpa cara lain yang boleh membantu kita menyelesaikannya tanpa melalui pemfaktoran yang advance. Daripada video sebelum ini, soalan minta tunjukkan bahawa M campur N kuasa 2 sama dengan kosong. Kaedah dalam video sebelum ini mencabar kerana pemfaktoran dia advance. Ada kaedah lain tapi cikgu tidak pasti jika akan hilang markah kerana tidak menggunakan kaedah pemfaktoran. Setelah mencapai jalan kerja seperti ini, kita boleh mencapai jalan kerja lagi satu dengan kaedah bandingkan. Lihat sama dengan dekat tengah, siapa yang ada X kuasa 2 sebelah kiri, sebelah kanan tak ada X kuasa 2. Bermaksud dia ada X kuasa 2 kosong. Tuliskan apa di depannya, M tambah N kuasa 2 sama dengan kosong. Ini yang pertama. Bandingkan pula siapa yang ada X sahaja. Situ, situ, situ. Kita akan, dan lagi satu. Situ. Tuliskan yang di depannya. Negatif MN. Yang ni pula tambah MN. Yang ni pula tolak N kuasa 3 sama dengan yang depan dia tau. MN. Oh, yang ni boleh cancel. Dan ini bahagi N dapat negatif N kuasa 2 sama dengan M. Pindah ke sana. M tambah N kuasa 2 sama dengan kosong. Alhamdulillah. Terakhir sekali, siapakah yang tiada X? Ini tak ada X. Tak ada. Ni pun tak ada. Yang ni maintain. Sebelah kanan yang tak ada X ni je. Tuliskan. Negatif MN kuasa 2 sama dengan M kuasa 2. Dua belah bahagi M. Potong. Pindah kanan. M tambah N kuasa 2 sama dengan kosong. Alhamdulillah. Kelas. Kita telah berjaya mendapatkan ni yang sama dengan ni. Maka kita telah pun berjaya untuk selesaikan dia. Tuliskan tertunjuk. Alhamdulillah. Sekian. Terima kasih.